Test mic. Baik, untuk pengetahuan semua, majlis kita akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Diminta kepada penerima-penerima agihan zakat pada hari ini untuk ke depan supaya kita dapat memenuhi ruangan kosong yang ada. Muslimin di sebelah kiri saya dan muslimat di sebelah kanan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zakwan bin Ghazali, penolong pengarah agihan zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Yang berusaha Ustaz Muhammad Arif bin Abdul Kadir, Ketua Pentadbir Sekolah Menengah Agama Tahfiz Integrasi Al-Khairiyah. Ustaz Muhammad Ilyas bin Yusof, Pengetua Sekolah Menengah Agama Tahfiz Integrasi Al-Khairiyah. Wakil-wakil penerima zakat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita sama-sama berhimpun dalam majlis yang penuh berkah ini, iaitu majlis penyerahan agihan zakat oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Majlis ini diadakan bertujuan untuk menyerahkan agihan zakat kepada golongan asnaf yang layak, menzahirkan keprihatinan institusi agama terhadap kebajikan masyarakat, menyantuni para penerima yang terpilih dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggungjawab, juga menyebarkan kesedaran tentang kepentingan membayar zakat dalam kalangan umat Islam khususnya. Semoga setiap sen yang dizakatkan menjadi asbab keberkatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, bukan sahaja kepada penerima, juga kepada pemberi. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Ustaz Aminuddin bin Rahim untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bisirril Fatihah. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa kesyukuran kami menadah tangan memohon limpahan rahmat dan keberkatan-Mu atas majlis yang kami adakan pada hari ini. Kami memohon agar majlis ini berjalan lancar dan mendapat keredaan-Mu, dan jadikanlah sumbangan yang diberikan sebagai amal jariah yang diterima di sisi-Mu, ya Allah.
dan bukakanlah hati kami semua untuk terus berbuat kebaikan serta membantu mereka yang memerlukan. Allahumma ya wasi'al maghfirah, ya Allah, Engkau berkatilah para pembayar zakat yang telah menunaikan fardul muslim mereka. Luaskanlah rezeki mereka dan permudahkanlah urusan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Allahumma latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya Allah, dengan berkat bulan yang mulia yang Engkau muliakan ini, apalah kiranya jika Engkau memberikan kekuatan, ketabahan dan keimanan kepada para penerima sumbangan pada hari ini, agar mereka terus cekal menjalani kehidupan hari demi hari dan menjadi hamba-Mu yang sentiasa berusaha dan bersyukur, seterusnya menjadi hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, Engkau jadikanlah kami umat yang saling menyayangi, saling bantu-membantu dan saling memuliakan di antara satu sama lain. Rabbana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Amir Nordin bin Rahim atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Zakwan bin Ghazali, penolong pengarah agihan zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor, untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang orang ceramah, orang bagi tepukan ni. Selalu nak nyanyi je orang tepuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis. Terima kasih juga kepada tuan ustaz yang baca doa tadi. Yang saya muliakan Tuan Haji Ilyas Yusof Ustaz, mudir Sekolah Menengah Agama Tahfiz ataupun Madrasah Al-Khairiyah, Tahfiz Al-Khairiyah Mersing. Seterusnya Ustaz yang saya sanjungi, Ustaz Arif Abdul Qadir, Mudir Am, betul bagi Pertubuhan Khairiyah Mersing. Juga barisan guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah, dan juga barisan pelajar dan juga urus-tia daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi pertama-tamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat serta inayahnya dapat kita bersua pada pagi yang berbahagia ini pada Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari Jumaat yang penuh barakah ini, insya-Allah. Dalam pertemuan kita ini, Ustaz tadi minta saya kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan semua yang berkaitan dengan urusan ataupun agihan zakat oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor, khususnya di Negeri Johor ini. Jadi kalau tak kenal maka tak cinta, orang kata kan. Jadi saya kenalkan dulu diri saya sekali lagi. Saya Muhammad Zakwan bin Ghazali daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor, bekerja di bahagian agihan zakat di Ibu Pejabat. Jadi saya ni berasal pun daripada Mersing, Orandau, Kampung Semanyih. Jadi Mersing ni dulu pun saya bersekolah di Sekolah Arab Mersing. Jadi itulah atas jasa, mengingat jasa guru-guru di Mersing ni, maka pada hari ini dapatlah kita bersua untuk kita bicarakan ataupun berkongsi sedikit sebanyak apa yang berkaitan dengan pengurusan zakat, khususnya agihan zakat di negeri Johor ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah,
Saya suka di mana-mana taklimat ataupun ceramah yang berkaitan dengan peranan majlis agama ni, suka untuk saya kongsikan juga perbezaan sebenarnya antara Majlis Agama Islam Negeri Johor dan juga Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Jadi saya yakin dan percaya kadang-kadang bukan tuan-tuan di peringkat masyarakat Marahin je yang kadang tak faham ataupun tak jelas dengan peranan majlis agama. Kadang kita-kita yang bersama-sama kerja kerajaan, bersama-sama agensi sendiri pun kadang-kadang tak berapa jelas apa peranan majlis agama, apa peranan Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Jadi sebenarnya kalau ikut Jabatan Agama dengan majlis agama ni dua organisasi yang berbeza. Dianya Jabatan Agama dia ada pengarah Jabatan Agama Islam. Kalau sekarang Tuan Haji Nasri. Kalau kita di Majlis Agama Islam kita ada Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor yang dipimpin oleh ataupun disandang jawatannya sekarang oleh Tuan Haji Hasrin Kamal. Jadi ada dua orang yang berbeza. Ketua yang berbeza bermaksud dua kumpulan yang berbeza. Dia kita Majlis Agama Islam dia hanya fokus pada core bisnesnya hanya menguruskan zakat, wakaf dan juga baitul mal sahaja. Okey, manakala jabatan agama ataupun kita ni kalau di daerah ni ataupun di peringkat kampung ni kita lebih kenal dengan pejabat kadi. Kan? Kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah ni biasa kalau dengar pejabat baitul mal. Kalau sebut majlis agama macam tak berapa nak jelas, tapi kalau kita sebut pejabat mana, pejabat baitul mal. Pejabat kita tahu baitul mal tempat kita nak mohon bantuan. Kalau pejabat kadi ataupun di atas ni nama Jabatan Agama Islam. Okey, Jabatan Agama Islam ataupun pejabat kadi ni banyak dia punya unit-unit ataupun bahagian-bahagian yang diuruskan. Jadi antaranya dia menguruskan ada satu bahagian ataupun jabatan pengurusan masjid dan surau. Yang ini di bawah Jabatan Agama ataupun di bawah pejabat kadi. Kenapa? Dia menguruskan daripada segi lantikan imam, dia menguruskan daripada segi pembinaan masjid, baik pulih masjid. Tetapi mana-mana tanah surau ataupun masjid mesti berada di atas tanah wakaf. Tanah wakaf ini yang diuruskan oleh Majlis Agama Islam ataupun diletakkan atas nama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Bezanya itu je. Jabatan agama dia menguruskan bangunan, dia menguruskan jawatan kuasa masjid. Tapi kalau di Majlis Agama hanya menguruskan tanahnya saja. Tanah wakaf, tanah wakaf masjid, tanah wakaf kubur, tanah wakaf surau. Selain daripada itu, dekat Jabatan Agama ataupun pejabat kadi yang paling sekali orang kenal, orang paling famous sekali nak kahwin. Nak kahwin kena pergi pejabat kadi. Jangan nak kahwin nanti nak pergi jumpa Ustaz Zakwan. Tak, Ustaz Zakwan dia jaga kat majlis agama. Dia jaga zakat je dengan wakaf baitul mal. Kalau nak kahwin, kalau cik yang sebelah kiri ni kata nak nambah lagi seorang, lagi dua orang, tu nak kena pergi pejabat kadi. Jangan jumpa kita. Kita tak ada borang nak tambah nikah, tak ada. Nak nambah orang tak ada kita. Yang makcik suruh kurangkanlah, mesti seorang kan, tak boleh. Tambah-tambah tak boleh kan. Ni saya nak turun ni jagi ni kan, kalau kata boleh kan, kena serang saya kat sini kan. Orang rumah pun ada kat belakang tu. Jadi kena berhati-hati bercakap orang ni. Jadi itu antara kerja-kerja di jabatan pejabat kadi. Selain itu pejabat kadi ada juga bahagian penguat kuasa. Bahagian penguat kuasa pejabat kadi. Contohnya ada orang buat maksiat, berkhaluat, laporan daripada orang kampung mengatakan ada satu rumah ni ada buat maksiat. Jadi pejabat agama turun. Sama juga kadang ada yang tak puasa, bawa beg plastik hitam, ada kedai buat beg plastik hitam. Plastik hitam sama juga tu bahagian penguat kuasa. Tu bukan majlis agama. Jadi majlis agama apa je? Majlis agama cuma ada 3 je. Zakat, wakaf dan juga baitul mal. Jadi hari ni kita nak cerita fokusnya tentang zakat. Jadi adik-adik semua kena tahu juga zakat adalah salah satu daripada rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Betul saya sebut. Ni model di depan saya takut saya nak menyebut ni. Jadi kalau kata terbinanya Islam tu atas 5 perkara. Antaranya kita syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah, semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan antaranya juga adalah mengeluarkan zakat. Tak jadi kalau tak ada 5-5 ni, maka tak terbinalah, runtuhlah Islam tu. Itulah agama kita yang kita berpegang dengan 5 perkara tersebut supaya menjadikan kita seorang Muslim yang sempurna, insya-Allah. Dalam Quran, tuan-tuan, puan-puan,
kita lebih kurang ada 82 ayat yang diturunkan saing-saing dengan solat. Bermaksud betapa pentingnya kita mengerjakan solat, begitu penting juga untuk kita mengeluarkan zakat. Cumanya beza dia di setiap rukun yang diturunkan kepada perintahkan kepada kita tu mempunyai kriteria yang berbeza. Contohnya kalau nak sembahyang, kalau kata kita sihat walafiat, mestilah sembahyang kita sempurna, betul? Sekarang ramai kalau kita pergi masjid dah mula duduk ambil nak sembahyang, sebelum sembahyang selepas ambil wuduk, perkara kedua dia buat apa? Masuk masjid, ambil kursi. Sebab dah tak larat nak sembahyang berdiri. Jadi selagi boleh sembahyang tu dia antara, kalau sakit kaedahnya macam ni sembahyang. Tapi zakat pun sama. Zakat pun ada dia punya syarat-syarat kelayakan dia. Dia mestilah antaranya dia Muslim, berakal, kemudian yang paling penting sempurna milik dan juga cukup nisab, cukup haul, barulah layak untuk bayar zakat. Jadi Islam tu meletakkan setiap rukun tu ada perkara-perkara yang tertentu yang boleh melayakkan kita untuk membuat sesuatu mengikut kemampuan kita. Kan? Okey. Jadi saya faham juga pada hari ini hadirnya juga daripada penerima-penerima bantuan. Jadi alhamdulillah dengan zakat yang kita kutip di Majlis Agama Islam Negeri Johor ni dapatlah meringankan beban tuan-tuan, perempuan semua. Adik-adik di luar sana, adik belakang tu pun antara penerima-penerima zakat ataupun bakal penerima zakat dan juga bakal pembayar zakat, insya-Allah. Jadi hari ni kita nak cerita ke mana perginya duit zakat tu. Jadi kita di Majlis Agama Islam Negeri Johor ni, kita kalau untuk bahagian zakat ni kita akan pecahkan kepada dua bahagian. Satu bahagian dia memungut, satu bahagian lagi dia mengagihkan zakat. Jadi yang memungut ni dia ada dia punya lantikan-lantikan amil dia. Selain daripada orang terus datang ke pejabat bayar di kaunter, kita juga ada melantik amil-amil zakat harta, kita ada melantik amil-amil zakat fitrah, kita ada amil korporat. Semuanya adalah tujuannya adalah untuk mengutip zakat. Dan alhamdulillah, tuan-tuan perempuan semua, kita mengutip zakat pada tahun ni hampir 400 juta. Hampir 400 juta. Jadi alhamdulillah dengan 400 juta itulah yang akan kita pecahkan pada skim-skim bantuan bagi meletakkan ataupun memberi manfaat kepada mereka-mereka yang layak untuk menerimanya. Dan cuma ramai yang kadang-kadang sebut susah nak dapat bantuan zakat ni. Kenapa susah? Terlalu banyak prosedur dan sebagainya. Kita bukanlah meletakkan prosedur mengetatkan syarat-syarat tu untuk menyusahkan orang, tidak. Tapi seperti mana yang telah disebut dalam Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Maksudnya Allah dah tetapkan dah. Ada 8 sahaja golongan yang layak untuk menerima zakat. Bukanlah Majlis Agama Islam suka-suka meletakkan syarat permohonan. Kena isi tu, kena isi borang A, kena isi borang B, kena isi maklumat A, maklumat B, maklumat C. Susahnya nak. Sedangkan kita sebenarnya mengikut kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya golongan-golongan tertentu sahaja yang layak untuk menerima zakat. Dan selain daripada itu, untuk meletakkan ataupun kita menyediakan skim-skim bantuan, mestilah juga kita melihat kepada maqasid syariah. Maqasid syariah ada 5 Ustaz, antaranya memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara intelektual, pendidikan, kemudian maruah dan juga apa satu lagi? Keturunan, nasab keturunan. Jadi ada 5 perkara inilah yang akan menjadi satu panduan kepada kita untuk kita menyediakan skim-skim yang berkaitan yang boleh memberi manfaat kepada semua masyarakat Islam. Masyarakat Islam. Jadi yang layak untuk terima zakat orang Islam je. Sebab itu kita istimewanya. Dan zakat ni juga antara kelebihan zakat, dia bukanlah kalau kita kalau kita tengok kepada rukun Islam yang lain tadi, kalau sembahyang kita hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menundukkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau puasa
kita taat kepada Allah dengan sama-sama adalah untuk kita mendapatkan jasad ataupun badan yang sihat. Tetapi zakat dia bukan saja hablum minallah, tapi dia juga hablum minan nas. Yang mana kita membayar zakat ini bukan saja kita bayar kerana Allah SWT, tapi adalah untuk memberi, membela mereka-mereka yang tidak bernasib baik ataupun mereka-mereka yang layak atau yang tergolong di dalam asnaf yang telah disebutkan di dalam Al-Quran itu tadi. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana saya sebut tadi, kita ni Majlis Agama telah pun berjaya mengutip lebih kurang dalam 400 juta tahun ni, dan kita mensasarkan pada tahun 2025 ni kepada 450 juta. Kalau diberikan peluang, insya-Allah kutipannya akan dapat kita sasarkan. Seperti mana yang kita cuba tetapkan dengan aktiviti-aktiviti promosi dakwah yang telah pun kita laksanakan. Cumanya tak boleh buka pula saya punya ni. Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey, 404 juta. Cumanya bila banyak kita kutip, maka tanggungjawab untuk mengagihkannya adalah lebih berat. Kalau tuan-tuan perasan juga, kalau mungkin ada adik-adik yang tengok yang ada buat assignment ke sekolah, kalau ada belajar ada buat kajian, kita yang paling besar sekali kutipan zakat di Malaysia ni MAWIP, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, hampir 1 bilion kutipan zakat dia, jauh berbeza dengan Johor. Tapi kita cuba juga ke arah itu dengan kita melaksanakan banyak program kita untuk mengajak dan sentiasa berdakwah pada masyarakat-masyarakat yang layak untuk membayar zakat di luar sana, bagi bersama-sama dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor bagi mengumpul kutipan zakat yang lebih daripada yang kita tetapkan. Jadi kita dan dengan kutipan-kutipan zakat itu, maka kita akan pecahkan pada asnaf yang 8 itu mengikut ketentuan dan juga kesesuaian yang kita akan bentangkan dalam jadual kuasa fatwa. Setiap apa yang Majlis Agama buat, apa saja program, apa saja contoh yang tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah ni dapat bantuan bulanan ni, dapat bantuan sara hidup, dapat bantuan perubatan, apa saja kita akan merujuk kepada jadual kuasa fatwa. Kalau tuan-tuan tengok kita buat program membaik pulih rumah, buat program bina baru rumah, bantu orang banjir dalam orang yang diuji dengan banjir, masa-masa banjir, orang yang rumahnya terbakar, kita datang bagi ziarah, bagi duit. Semua program-program ataupun skim-skim bantuan tu kita merujuk dulu jawatan kuasa fatwa yang dipimpin oleh Datuk Mufti tadi gambar lain. Okey, tadi Datuk Mufti kita lah, Datuk Yahya bin Ahmad selaku Mufti Negeri Johor, bagi dipertimbangkan dan juga bagi meluluskan apa-apa saja program yang melibatkan dengan duit zakat. Maksudnya bukan sewenang-wenang, bukan semudah-mudahnya untuk kita menyediakan program-program tersebut, mesti melalui beberapa jawatankuasa dulu, barulah kita boleh dapatkan kelulusan. Sebab tu kadang-kadang orang kata susahnya nak dapat bantuan zakat ni kan. Tapi sebabnya duit yang kita terima tu adalah amanah yang besar yang diberikan, dipertanggungjawabkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi ianya tidak boleh seringan-ringannya untuk kita melepaskan suatu perkara ataupun melepaskan suatu kelulusan tanpa kita merujuk beberapa jawatankuasa yang telah pun kita tetapkan terlebih dahulu. Jadi seperti mana saya sebut tadi, kita akan kepecahkan antara 404 juta ni tadi, kita akan pecahkan kepada asnaf fakir, kita pecahkan, kita masuk ke dalam kantung asnaf miskin, kemudian ada asnaf mu'allaf, amil, gharim, orang yang berhutang, ibnu sabil, orang yang terputus belanja di perjalanan, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, dan juga riqab. Semuanya riqab sekarang hamba sahaja. Kalau ikut pada hamba, kita kat Malaysia ni tak adalah hamba. Jadi ustaz, ke mana pergi duit yang untuk hamba tu? Jadi kita riqab, kita ada satu fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Johor pada tahun 2019, telah memperluaskan lagi ta'rif fatwa ni. Panjang dia punya keputusan fatwa tu, antaranya mereka yang terbelenggu dengan akidah,
mereka yang terlibat dengan kecelaruan jantina. Maksudnya dia daripada konsep hamba tu tadi, kita letakkan dia ni lebih kepada terbelenggu. Dia belenggu oleh dibelenggu oleh kejahilan akidah, kejahilan pendidikan. Jadi duit daripada situ tadi kita boleh disalurkan kepada program-program yang bersesuaian dan berkaitan. Jadi rekap. Jadi ada 8 asnaf yang akan dibiayai oleh pungutan yang dibuat oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi di bahagian kami, di bahagian agihan zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor, kita pecahkan lagi kepada beberapa skim-skim bantuan yang tuan-tuan semua yang mungkin ada setengah yang daripada kita telah pun terima secara bulanan. Jadi antara yang pertama adalah bantuan sara hidup. Bantuan sara hidup ni kalau Ustaz nak maklum, mungkin adik-adik semua tahu, yang layak untuk bantuan sara hidup ni mestilah kelayakan tu kita tapis melalui had kifayah. Kita dalam dekat Majlis Agama Islam ni kalau berbeza dengan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia kira per kapita ataupun dia tengok garis kemiskinan. Tapi kita di Majlis Agama kita ada satu sistem kita panggil sistem had kifayah. Sistem had kifayah ni yang akan tentukan sama ada tuan-tuan perempuan layak terima bantuan ataupun tak. Dan dia juga boleh meletakkan tuan di peringkat fakir, di golongan fakir ataupun di golongan miskin. Ini had kifayah. Jadi mana-mana nak mohon bantuan, selain daripada syarat-syarat yang kita tetapkan, yang pertama Islam, yang kedua bermastautin paling tidak 2 tahun. Kemudian barulah kita tengok kepada pendapatan berdasarkan kepada had kifayah. Apa had kifayah ni? Had kifayah ni adalah had kecukupan. Contohnya kalau kita letakkan kalau kita buat kajian yang lepas, kecukupan untuk orang Johor ni untuk hidup 1,500. 1,500. Ada 1,500 maka dia ni dah tak layak terima zakat sebab dah cukup. Ini kajian yang buat. Tapi bila kita tengok pendapatan dia cuma 1,200, maka dia masih lagi tak cukup 300. Jadi daripada situ yang kita akan ambil 300 ni sebagai penanda aras untuk kita bantu. Kita bantu orang yang memohon bantuan ni lah. Cumanya daripada segi kita akan tengok juga tanggungan, kita tengok juga sama ada duduk satu rumah tu ada tak anak yang bekerja kan. Kita juga tengok kalau kata suami isteri bekerja, pendapatan kalau dicampurnya berapa. Tu kita juga tengok komitmen-komitmen lain, sama ada kadang-kadang ada orang suami seorang je bekerja, isteri tak bekerja, sakit. Jadi selain daripada tanggungan makan, minum, pakai, rumah, tapi dalam masa sama juga perlukan perubatan. Jadi itu kadang kita akan timbal balik semula untuk kita menilai sama ada seorang tu layak ataupun tak layak untuk terima bantuan. Had kifayah sangat-sangat penting untuk kita menentukan sama ada mereka-mereka ni layak ke tak layak untuk terima bantuan. Tapi kebanyakan yang memohon biasanya tak sedar bahawa mereka memang dalam kelompok pendapatan yang rendah, biasanya akan membuat permohonan. Cuma itu yang kita ambil daripada asnaf fakir dan miskin. Selain daripada itu, kita tidak menilai ataupun program-program kita tak letak bawah had kifayah. Sebagai contoh tadi macam Rikab. Rikab kalau kata dia buat mohon bantuan Rikab ni biasa kita ada juga untuk bencana gharim, Rikab ada bencana. Pendidikan pun bawah Rikab Ustaz. Kata sumbernya bawah Rikab. Jadi yang tu kita tak guna had kifayah. Had kifayah ni bagi nak menentukan asnaf fakir dan miskin saja. Jadi selain daripada bantuan sara hidup tu kita bantu secara bulanan minimal 150, maksimum 750 sebulan. Kita juga ada bantuan hari raya. Bantuan hari raya, yang ni bantuan hari raya ni kita bagi secara one off setiap tahun. Ni dibuat bancian oleh Amil, oleh Amil Qaryah. Jadi setiap Amil Qaryah nanti akan masukkan nama. Kadang-kadang ada isu saya terima bantuan bulanan daripada MAESH, tapi Amil Qaryah tak masukkan nama saya dalam bantuan hari raya. Kenapa jadi macam tu? Saya terangkan sikit. Bancian-bancian yang dibuat oleh Amil Qaryah ni, dia juga ada jawatan kuasa dia sendiri. Jadi daripada segi hukumnya mereka, kalau ikutkan kita bantuan hari raya ni adalah untuk meraihkan
asnaf fakir dan miskin pada raya pertama tu. Itu hukumnya. Jadi bila kita serah, jadi amil qaryah ni akan menilai bersama-sama dengan jawatankuasa dia juga, itu yang terlibat dengan penghulu, ketua kampung dan jawatankuasa masjid. Jadi penilaian tu dibuat oleh amil qaryah masing-masing. Cumanya kalau katalah memang kita rasa memang kita dah layak, kena rujuk dengan amil. Kalau tak dapat, mungkin amil tak jelas, mungkin boleh datang ke pejabat terus. Pergi ke pejabat Majlis Agama Islam Daerah Mersing untuk tanyakan kenapa saya tak layak untuk bantuan hari raya dan sebagainya. Jadi selain daripada itu, kita ada juga bantuan bencana alam. Bantuan bencana alam, tuan-tuan kalau perasan pada November 2024 sehinggalah Mac 2025 yang lepas, kita antara Johor antara yang paling teruk lah banjir. Jadi kita telah bekerjasama dengan Jawatankuasa Bencana Negeri Johor, Majlis Agama Islam, untuk bencana banjir saja telah pun menyalurkan sebanyak 8 juta 8.3 juta kepada kerajaan negeri Johor. Jadi kita bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor untuk kita salurkan. Jadi setiap warga yang terlibat dengan banjir ni akan dapat, tak silap saya, lebih kurang 1,300 setiap ketua keluarga, 1,300. Majlis akan bantu lebih kurang 750, bakinya adalah gabungan sumbangan di antara agensi-agensi yang lain. Jadi lebih kurang dapat 1,300 ke 1,600 satu keluarga, tak silap saya. Tapi kita saja di Majlis Agama Islam saja salurkan sebanyak 8 juta Ustaz. 8 juta, 8.3 juta untuk banjir saja. Jadi selain daripada itu, kita juga di Majlis Agama Islam Negeri Johor di bawah Asnaf Gharim, kita juga ada menyediakan bantuan menjelaskan hutang. Apa bantuan menjelaskan hutang ni? Bukan semua hutang yang boleh kita bawa ataupun kita hantar borang ke majlis agama, tidak. Kalau katalah saya Ustaz beli motor itu Ustaz, hutangnya baki lagi 5 tahun lagi, tak larat dah saya nak bayar Ustaz. Motor tu pun dah 5 tahun nipu sangat, motor 5 tahun, 3 tahun katalah baki lagi setahun. Motor tu saya dah lenjan Ustaz, dah pelak semua dah habis, dah hitam, dah minyak dah masuk apa semua, dah nak rosak dah pun. Tak larat dah saya nak bayar. Tapi pinjaman motor kenderaan, pinjaman rumah, itu yang tidak boleh, yang tak dibenarkan di dalam dasar majlis. Apa bantuan hutang yang kita benarkan? Okey, antaranya adalah bantuan apabila dia nak meneruskan kelangsungan hidup. Contohnya pada ketika tu anak isteri memang tak ada sumber langsung untuk dia makan minum contohnya. Jadi dia terpaksa pinjam dengan abangnya. Katalah dia pinjam 1,000, dan dengan 1,000 ni dia tak mampu langsung untuk dia bayar semula kepada abangnya, pada saudara dia. Jadi disebabkan dia untuk meneruskan kelangsungan hidup itu, maka dia dibenarkan untuk mohon bantuan menjelaskan hutang. Selain daripada itu, perubatan. Contohnya kita ada setengah-setengahnya nak masuk hospital dalam keadaan yang kritikal. Masa tu dia tak tahu pun dekat majlis agama ni ada bantuan perubatan. Jadi dia pinjam pula dengan abang dia 20,000 untuk kos operation, untuk pembedahan dan sebagainya. Banyak kita jumpa kes macam ni. Jadi akhirnya tak mampu untuk pulang semula duitnya. Jadi bila itu kita boleh merujuk kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk bantuan perubatan, bagi tujuan pendidikan dan sebagainya. Cuma berbeza dengan bantuan-bantuan yang lain. Kalau bantuan menjelaskan hutang ni, dia perlulah membuat satu lagi tambahan dokumen yang dipanggil sumpah syar'i. Kalau kata akak pinjam dengan abang, akak pinjam dengan adik, jadi akak dengan adik ni perlulah hadir ke pejabat kadi untuk melafazkan sumpah syar'i itu di hadapan kadi daerah. Itu saja di antara dia punya tambahan dokumentasi dia. Kemudian selain daripada itu, kita juga ada bantuan banner baru rumah, kita ada juga bantuan baik pulih rumah. Yang ni kita buat baru-baru ni, kita buat kerjasama dengan adun kawasan. Jadi adun kawasan akan mengenal pasti mana-mana rumah yang layak ataupun perlu untuk diberi bantuan banner baru dan juga baik pulih, maka disyorkan kepada Majlis Agama Islam. Tapi yang menentunya kami yang menentukan. Pihak pejabat adun hanya mencadangkan dan menyokong permohonan, dan kami di peringkat Majlis Agama akan menilai semula sama ada permohonan ataupun cadangan tersebut benar-benar layak, barulah kita majukan untuk kelulusan jawatankuasa. Kemudian kita juga ada bantuan perubatan. Bantuan perubatan ni paling banyak orang mohon
Jadi kita peruntukkan sebanyak 25 juta setahun. Kita bantuan perubatan kita pecahkan kepada 3. Bantuan perubatan one off, bantuan perubatan bulanan. Mungkin ada juga kat sini yang terima bantuan bulanan perubatan. Jadi bantuan perubatan bulanan ni adalah untuk meringankan beban, membeli ubat-ubatan dan juga peralatan perubatan. Contohnya macam pampers, susu dan sebagainya. Kita juga ada bantuan perubatan one off, contohnya mereka-mereka yang diuji dengan sakit kanser, diuji dengan sakit paru-paru dan jantung dan sebagainya, maka kita juga membantu mereka-mereka ni untuk menyara ataupun menanggung kos-kos perubatan tersebut. Kemudian kita juga ada bantuan dialisis. Dialisis ni paling banyak dekat Masjid Agama, antaranya yang kita peruntukkan setahun adalah dialisis, iaitu 65 juta. 65 juta setahun kita peruntukkan untuk bantuan dialisis. Bantuan dialisis ni secara bulanannya dia terima 2,980, yang mana kita terus bayar pada pusat rawatan. Cuma baru-baru ni dalam jawatankuasa kita banyak menegur permohonan-permohonan rawatan-rawatan yang dibuat di tempat ataupun yang bukan ownernya Islam. Jadi kita menyemak semula mana-mana pemohon-pemohon kita yang menerima rawatan di pusat dialisis yang bukan ownernya Islam, maka kita minta ditukarkan kepada yang ownernya Muslim. Semoga dengan cara itu bukan saja kita dapat menyokong perniagaan orang Islam, tapi juga kita membela pesakit-pesakit kita ni di tempat yang lebih tepat dan betul. Jadi seterusnya kita juga ada bantuan tapak fistula. Tapak fistula sebelum kita buat rawatan dialisis tu kita buat tapak fistula dulu. Ini melibatkan kos yang tinggi, tuan-tuan. Jadi kebanyakan daripada kita memang kadang ramai tidak mampu untuk membuat tapak fistula ni. Kerana apa? Untuk kali pertama saja kita perlukan kos lebih kurang 3,800 untuk buat tapak kali pertama. Kadang-kadang tapak kali kedua sampai berbelas ribu. Tapak kali ketiga bahkan lebih mahal daripada itu lagi. Maka memang kebanyakan mereka tak mampu untuk membayar kos tapak fistula. Justru itu Masjid Agama Islam Negeri Johor menyediakan salah satu bantuan adalah dengan membantu menyediakan bantuan tapak fistula, bantuan tapak rawatan tapak fistula. Kemudian selain daripada itu, kita ada juga bantuan berdikari ataupun sekarang lebih dikenali dengan bantuan usahawan asnaf. Bantuan usahawan asnaf ni kita pecahkan kepada bantuan modal dan juga bantuan peralatan. Jadi kalau tuan-tuan nampak gerai-gerai sana tu adalah salah satu daripada bantuan yang di bawah Masjid Agama Islam Negeri Johor. Jadi kalau peralatan kita bantu tak lebih daripada 10,000 Ustaz. Bantuan modal kalau tak silap saya tak lebih daripada 5,000. Jadi pun kita bantu juga sebab ini sangat penting. Kerana apa? Kalau dibandingkan dengan bantuan sara hidup, bantuan perubatan, ianya masuk akaun setiap bulan. Tapi kita lebih menggalakkan supaya asnaf kita sentiasa cuba untuk keluar daripada kepompong kesusahan. Jadi dengan bantuan usahawan asnaf itu tadi, jika dapat tuan-tuan yang berminat untuk berniaga, berminat untuk menambahkan lagi pendapatan, maka boleh sebenarnya memohon untuk bantuan usahawan Maish ataupun bantuan berdikari. Mungkin dengan kaedah itu, dengan cara itu dapat membantu tuan-tuan meningkatkan lagi pendapatan. Dan akhirnya bukan saja menerima bantuan tetapi menjadi salah seorang pula daripada pembayar zakat, insya-Allah. Itu antara pentingnya kita menyediakan bantuan-bantuan untuk asnaf, untuk usahawan asnaf. Selain daripada itu, adik-adik yang dekat belakang tu, Masjid Agama Islam Negeri Johor juga menyediakan bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan, adik-adik tak risau kalau kita duduk dekat sekolah menengah agama ni, kebanyakan jalan kita tu kita dah kadang-kadang memang dah kita dah letakkan target kita tu paling tidaklah kita akan ke Mesir ataupun Jordan. Nak tengok kalau masing-masing menjadikan Ustaz Ilyas sebagai idola masing-masing, maka jalan tu mestilah kena letakkan last sekali ke target kita tu paling tidak mestilah di bumi Mesir untuk kita menyambung pendidikan yang tertinggi. Jadi kita kat Masjid Agama Islam Negeri Johor, antara bantuan pendidikan yang kita sediakan adalah derma siswa. Derma siswa kepada pelajar Timur Tengah, iaitu yang
belajar di Mesir dan juga Jordan. Untuk pelajar yang menyambung pelajaran di Mesir, kita menyediakan bantuan mahasiswa sebanyak 9,000 setahun. Jadi adik-adik yang terlibat ataupun yang dapat menyambung pelajaran kat sana nanti, setiap tahun akan dapat 9,000 daripada Majlis Agama. 4 tahun belajar kat sana, jadi lebih kurang 36,000 secara keseluruhannya. Kalau kat Jordan pula, kita buat kerjasama, ada twin course antara QGC ataupun lebih kenal dengan Marsah sekarang. 2 tahun di Marsah, 2 tahun di Jordan. Jadi 2 tahun di Jordan tu kita bantu penuh dengan jumlah 12,000 setahun. Cuma dasar kita sekarang, bagi mereka yang melanjutkan pelajaran, kalau katalah lepas SPM terus ke Jordan, maka yang dia layak hanya untuk menerima mahasiswa ni bagi tahun akhir saja. Itu dasar yang kita tetapkan lah. Jadi kita lebih menggalakkan pelajar-pelajar kita untuk menyambung pelajaran di QGC, College Universiti Islam Johor, di Lakin, tak silap saya. Jadi kalau adik-adik semua nanti berminat untuk menyambung pelajaran di Timur Tengah, di Mesir dan Jordan, maka jangan risau, jangan bimbang, walaupun mungkin daripada segi pendapatan keluarga tak risau, bimbang untuk menyambung ke sana. Yang risau sebab Majlis Agama ada. Majlis Agama Islam Negeri Johor ada menyediakan bantuan dari mahasiswa tersebut bagi untuk adik-adik meneruskan melanjutkan pendidikan kat luar sana. Tapi jika nak menyambung pelajaran di dalam negara saja, jadi di dalam negara Majlis Agama juga ada menyediakan bantuan. Kita lebih kurang 4.7 juta setahun yang mana kita letakkan untuk bantuan pendaftaran IPT. Bantuan pendaftaran IPT ni ada 3 kategori. Jadi adik-adik yang mana menyambung pelajaran dalam sijil akan boleh layak untuk dapat RM500. Kemudian kalau menyambung pelajaran di peringkat diploma, layak untuk dapat RM1,000 bagi pendaftaran. Untuk di peringkat ijazah, kita bantu RM1,500 untuk pendaftaran sahaja. Jadi moga-moga, dan permohonan ni adalah dibuat secara online. Keseluruhannya buat secara online, tak ada hantar ke, tak perlu pun datang ke pejabat. Type je e-bantuan di Google, nanti dia akan keluar e-bantuan MAESH, pergi dekat bahagian pendidikan, boleh mohon bantuan pendaftaran IPT. Kemudian kita juga ada menyediakan bantuan pendidikan bagi kanak-kanak dari sudut yuran sekolah agama dan juga bantuan pakaian sekolah. Pakaian sekolah tu di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi selain daripada itu juga adik-adik nanti yang layak ataupun tak nak pergi ke Mesir, tak nak pergi ke Jordan, nak sambung belajar di Jepun, nak sambung belajar di Jerman, nak sambung belajar di mana, Australia, maka Majlis Agama Islam Negeri Johor ada menyediakan tambang pendidikan. Jadi kadang-kadang ada setengah-setengah kita dapat tajaan, Ustaz, dapat tajaan daripada MARA dan sebagainya, tapi kita ada menyediakan bantuan tambang. Jadi bantuan tambang ni maksimum RM3,000. RM3,000, maka kalau katalah dia dapat melanjutkan pelajaran di Indonesia, maka katalah tambang tiketnya dalam RM1,500, maka kita akan bantu penuh RM1,500. Tapi contohnya kalau dia belajar di Jerman, contohnya jambung belajar di Jerman, tiketnya RM3,800, maka maksimum yang kita bantu adalah RM3,000. Jadi insya-Allah peruntukan tu kita kita gunakan daripada peruntukan Ibn Sabil, Ustaz. Ibn Sabil ni dulu sebenarnya kalau ikutkan kita hanya tertumpu kepada pelajar Jordan dan juga Mesir saja untuk tiket penerbangan. Tapi fatwa je kita luaskan pada 2015. Telah luaskan lagi fatwa Ibn Sabil ni dan memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang nak melanjutkan pelajaran selain daripada Timur Tengah, maka diberikan bantuan ini juga. Jadi itulah antara bantuan-bantuan yang kita sediakan di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk tujuan tu saja kita dah pun membelanjakan hampir 204,625,000. Itu saja untuk skim-skim bantuan. Selain daripada itu, kita juga ada bantuan untuk mu'alaf yang kita salurkan kepada Jabatan Agama Islam Negeri Johor sebanyak lebih kurang 17 juta setahun. Kita juga ada peruntukan kepada PPID ataupun Jabatan Agama bawah Pejabat Pendidikan Islam. Pejabat Pendidikan Islam kita salurkan lebih kurang 35 juta setahun.
dan juga di bawah pejabat di bawah Jabatan Agama juga kita salurkan lebih kurang dekat 70 lebih juta setahun bagi peruntukan ataupun bagi urusan-urusan yang berkaitan dengan jabatan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sekali lagi saya menyebut juga kelebihan zakat ni ianya bukan saja dia hablum minallah tapi juga hablum minan nas. Maksudnya dia tu kita melaksanakan kewajipan seorang Islam kita ni kepada dengan mengeluarkan sedikit daripada harta kita, 2.5% daripada harta kita adalah untuk ditunaikan, untuk diserahkan kepada mereka yang diamanahkan Majlis Agama Islam Negeri Johor, tapi seterusnya adalah untuk kita meletakkan harta kita tu untuk mereka yang lebih layak lagi untuk menerimanya. Jadi tuan-tuan dan puan, bagi kita pula dalam golongan penerima, gunakanlah sebaik-baiknya duit yang kita terima daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana apa? Mereka di luar sana menunaikan zakat adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengeluarkan zakat, keluarkan harta dia bukan sekadar untuk berbangga-bangga, bukanlah sekadar untuk dia menunjuk-nunjuk tentang hartanya, tapi dia dengan sepenuh ikhlas hatinya adalah meletakkan harta dia di tempat yang betul supaya dapatlah ia memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita semua yang menerima manfaat ni, gunakanlah sebaik-baik infak ataupun zakat yang dikeluarkan oleh pembayar-pembayar zakat. Dan kita sentiasa berdoa agar mereka semua yang membayar zakat diberi kebaikan, diberi kesihatan, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa dapat memberi komitmen, dapat sentiasa bersama-sama dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam menunaikan tanggungjawab membela mereka-mereka yang layak untuk menerima bantuan zakat ini. Jadi saya rasa Ustaz, tadi saya janji dengan Ustaz ni setengah jam, macam dah lebih sikit Ustaz memang saya janji betul kalau setengah jam betul. Jadi akhirnya saya mengucapkan ribuan jutaan ampun dan maaf sekiranya selama saya berkongsi dengan tuan-tuan tadi ada silap dan salah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah saya akan betulkan dari semasa ke semasa insyaAllah. Jadi itu dengan akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Zakwan bin Ghazali, penolong pengarah agihan zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor, atas ceramah dan juga penerangan berkaitan zakat sebentar tadi. Seterusnya tiba ke acara kemuncak iaitu penyampaian agihan zakat. Majlis sekali lagi menjemput yang berbahagia Ustaz Muhammad Zakwan bin Ghazali, penolong pengarah agihan zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor, diiringi oleh Ustaz Muhammad Ilyas bin Yusof, Pengetua Sekolah Menengah Agama Tahfiz Integrasi Al-Khairiyah, untuk menyempurnakan simbolik agihan zakat kepada 20 penerima zakat yang layak. Dipersilakan. Untuk pengetahuan semua, 20 penama yang akan dipanggil adalah untuk menyempurnakan simbolik sahaja. Baki nama yang ada akan diteruskan selepas selesai majlis ini. Baik, dipersilakan penerima agihan fidyah kita pada hari ini. Yang pertama adalah Puan Aminah binti Idris.
Seterusnya dipersilakan Puan Hamidah binti Joni. Seterusnya dipersilakan Puan Nur Zaita binti Wahab. ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار Dipersilakan Puan Nur Rahalina binti Samsudin. آمين ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين. Seterusnya dipersilakan Puan Siti Aisyah binti Yusof. جمرت قلب بيت المأمور صلى إمام صلى إمام جمرت قلب بيت المأمور صلى Dipersilakan Encik Abu Bakar bin A. Rahman. Persilakan wakilnya. Seterusnya dipersilakan Puan Faidah binti Cik Seman. Seterusnya dipersilakan Puan Rokia binti Uto. Untuk pengetahuan semua penerima, selepas ini kita akan ada sesi bergambar. Jadi kita harap dapat tunggu sebentar untuk kita sama-sama mengambil gambar. Seterusnya dipersilakan Puan Samri binti Ali. Seterusnya dipersilakan Puan Zawati binti Embong. Seterusnya dipersilakan Encik Musa bin Ismail. Persilakan wakilnya.
Seterusnya dipersilakan Encik Isnin bin Ali. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Seterusnya dipersilakan Puan Jamilah binti Lamri. Dipersilakan Puan Zainun binti Awang. الأمة من الآفات والنقمة وبالهم وبالغمة بأهل البدر يا الله. Dipersilakan Encik Muhammad Akbal bin Siddiq. Seterusnya dipersilakan Encik Azhar bin Madun. سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب Seterusnya dipersilakan Puan Bahayah binti Banda Hassan. يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة. Seterusnya dipersilakan Puan Maryam binti Omar. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي Persilakan wakilnya. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيب. Seterusnya dipersilakan Encik Nazri bin Madno. يا رسول الله لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي. Dan dipersilakan Encik Rizal Syahrul bin Harun. أنت المرتجى يوم الزحام
اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله ya Nabi ya Nabi ya Seterusnya bagi menyempurnakan majlis kita pada hari ini, dipersilakan Ustaz Muhammad Ilyas bin Yusof untuk menyampaikan cenderahati daripada pihak Sekolah Menengah Agama Tahfiz Integrasi Al-Khairiyah kepada Ustaz Muhammad Zakwan bin Ghazali, penolong pengarah agihan zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor. يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله جئت للبرايا بالشرع المبين تشير الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Zakwan bin Ghazali, penolong pengarah agihan zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor atas penyempurnaan agihan fidyah sebentar tadi. Sekali lagi saya ulangi, agihan keseluruhan akan diberikan selepas selesai daripada majlis dan kita akan ada sesi bergambar sebentar lagi. Alhamdulillah, selesai sudah acara penyerahan agihan fidyah Negeri Johor yang berlangsung dengan penuh tertib dan juga harmoni. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, sama ada barisan pegawai dan juga urusetia daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor, para tetamu jemputan, jawatan kuasa program sambutan 15 tahun Matam, dan yang paling utama para pembayar zakat yang menjadi tunjang kekuatan institusi zakat di Negeri Johor, seterusnya para hadirin dan juga penerima agihan fidyah pada hari ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Laksana padi tunduk berisi, semakin berilmu semakin merendah. Zakat ditunaikan penuh integriti, amanah Allah jangan disanggah. Rumah dihias lampu berseri, tanda syukur nikmat diberi. Semoga zakat terus dihargai, membawa berkat dunia akhirat nanti. Berakhir sudah majlis kita pada hari ini. Saya ingin memohon maaf sekiranya ada silap dan salah sepanjang saya mengendalikan majlis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agihan zakat kita akan terima di bahagian khemah sebelah sini. Nanti pegawai akan panggil nama satu persatu. Untuk kampung pertama, ya. Untuk kampung pertama kita panggil kampung Saudatuk dulu, ya. Encik Mazlan bin Ismail. Kemudian Encik Mat Tahir Bion Endon. Encik Mat Tahir Bion Endon. Puan Zalati Daud. Puan Jaharah Kadirun. Puan Jaharah. Encik Halias bin Mat Khalid. Kampung Saudatuk Encik Halias bin Mat Khalid.